itulah orang kata cerita tu seksa dah, seksaan yang tok nenek kita terima pada masa tu dah. Jadi kita hari ni duduk dalam keadaan orang kata sangat amal dah. Hari ni kita boleh belagak daripada sekolah, duduk di bangunan sekolah sedak dan sebagainya, ada kipas, ada aircon. Hari ni boleh belagak mari duduk dekat tangga Tuan Haji yang ni dah, dalam keadaan yang sangat tidak terganggu. Lepas tu pula kalau kita mari pula ada orang jaga kita, tengok supaya tengok sana, ada pasukan keselamatan PDRM mari tolong nak backup perjalanan anak-anak kita. Betapa kita melihat kesejahteraan itu kita nikmati secara bersama. Ada maknanya jaminan kerajaan atas keselamatan, terutama sekali kita kata anak-anak sekolah kita ni dijaga. Dan inilah nikmat daripada kemerdekaan. Betapa orang tua kita dulu sangat susah anak-anak. Sangat susah hidup dia. Nak kalau Jepun nak makannya dia suruh buka aja dah. Lepas tu hak paling sedih sekalinya ialah apabila tok nenek kita kena paksa pergi buat landasan kereta api maut di Burma aja ni. Di Burma. Jadi kena atas Burma. Burma ni jauh anak-anak. Burma ni jauh tapi kena paksa pergi juga. Tak balik dah. Memang tak balik. Tu kita cerita tentang Jepun. Jepun ni duduk lebih kurang 5 tahun aja dah. Lepas pada 5 tahun tu kita dengar cerita katanya saat Jepun menyerah kalah apabila pasukan tentera British melepaskan 2 ledakan gergasi di Jepun, iaitu di Hiroshima dengan Nagasaki dengan peledak yang digelarkan sebagai atom. Maka masa tu selepas kalau tak salah hambanya pada 6 hari bulan 9 1945 jatuh bom yang pertama di Nagasaki. Dan pada 9 hari bulan jatuh bom yang kedua di Hiroshima. Jadi selepas pada tu pada 15 September maka Jepun menyerah kalah kepada kerajaan British. Okey, sinilah yang kita nak pakat kongsi ceritanya. Di saat 14 hari selepas pada Jepun serah kalah, maka negara kita masa tu diambil alih oleh satu unit yang dinamakan sebagai MPAJA, Malaysian People Anti-Japanese Army. Ataupun dengan kata lainnya Parti Komunis Melayu. Jadi masa tu 14 hari kita dengar cerita berlaku huru-hara yang sangat hebat. Tidak. Jadi kalaulah Tuan Haji boleh kongsi dengan kita semua pada hari ini keadaan zaman komunis pada masa tu, boleh Haji cerita? Dia zaman masa pemerintah komunis ni kita pun tidak berapa ingat sejarah dia. Sebab selepas kita apa ni, kita masa tu untuk menuntut kemerdekaan ni begitu susah sangat. Jadi Parti Komunis Melayu ni dia apa kita nak kata macam dia tak berapa apa ni sangatlah dengan rakyat kita apa ni, Tak berapa mesra. berapa mesra. Jadi itu yang kita doa harap betul. Selepas pada kita boleh berkata apa macam ni, kita banyak kepada kemesraan dan apa ni bergandeng bersama dengan orang kampung. Maknanya kan nah komunis kita nak cerita dah. Memang kalah. Kalau kita tengok cerita Bukit Kepong tu hak berlaku di Muar Johor ni. Maknanya Bukit Kepong tu adalah satu cerita realiti di mana dalam masa 14 hari ni dia kembali daripada hutan selepas pada Jepun tarik diri tu. Dia kembali semula ke bandar-bandar, pertama dia rampas bandar polis. Ya betul. Ya, betul. Yang maknanya dia nak menyebut kuasa pentadbiran keselamatan. Jadi memang dia ada satu tragedi yang berlaku di Bukit Kepong. Itu memang sejarah yang tidak boleh dipandang lah. Itulah nak suruh anak-anak kita tahu bahawasanya wujud Parti Komunis Melayu pada masa tu hak duduk dalam hutan mari nak ambil alih kerajaan selepas Jepun tu itu dah. Tapi 14 hari kata je dah.
Tapi 14 hari pun orang kata 14 hari itu seperti hidup di neraka dah. Ya apa? Begitu seksa sekali lah penghidupan untuk nenek kita dulu. Sebelum Kita ni alhamdulillah lah anak-anak sebagaimana yang kita kata cikgu kata tadi, dengan keamanan yang ada boleh bagi sama kita dulu orang tua dulu nak jalan begini tak boleh dengan keadaan masa tu, dengan keadaan infranya tak ada, lampu pun tak ada, mana-mana ni tak boleh bangun jalan lah dengan apa ini memang dia memang paksa. Kalau jumpa dengan dia memang kita mungkin kadang-kadang keselamatan kita pun di dalam tu memang penat lah, amat seksa. Tu kisah tentang komedi kan? Kisah tentang komedi. Okey. Tu sedikit sebanyak cerita tentang sebelum merdeka lah. Okey, Tuan Haji, kita nak bawa kisah selepas merdeka tak? 1957 kita merdeka. Pada tahun sedikit fakta sejarah lah untuk kita kongsikan bersama dah. Pada tahun 1945 maka wujudlah selepas pada kita kembali semula 1945 pada bulan September juga kalau tak silap maknanya wujudnya Melayan Union selepas British ambil semula. Okey, wujudnya Melayan Union ni pada tahun 45 2 tahun lebih kurang. Dan Melayan Union ni dia satu gagasan yang dibawa oleh orang putih. Yang pertama dia membawa prinsip kesamarataan. Kesamarataan maknanya di situ ada juga dalam kesamaan ni Jusoli, dia kata tak. Jusoli ni maknanya dia beri kerakyatan kepada orang asing yang duduk dengan secara mudah sekali lah. Jadi timbul rasa yang fakta yang paling ditakuti pada masa itu ialah Sultan hilang kuasa. Ya. Masa Melayu ini Sultan hilang kuasa. Jadi lalu dah timbul pada penubuhan UMNO pada tahun 1940 kan. Pada bulan 5 1940 maka wujudlah UMNO. Dan UMNO inilah di antara yang dikatakan parti politik yang telah membawa perjuangan kemerdekaan negara, digabungkan dengan penubuhan parti-parti seperti MCA dan juga MAIC lah. Jadi kalau tu Haji boleh cerita sikit perjalanan kemerdekaan tu. Start pada situ. Sebolehkah lah Haji? Ya, semasa British dulu pun kita menuntut kemerdekaan. Yang di selepas kita buat penubuhan UMNO Barisan Nasional tu, setelah itu kita sudah dapat kemerdekaan. Dan Tengku Abdul Rahman yang untuk meminta untuk merdeka ni begitu susah sekali, memohon tabung dengan rakyat-rakyat untuk mendapat kemerdekaan. Setelah dapat kemerdekaan kita tubuh Union ni UMNO ni, dan disitulah kita dibebaskan untuk pemerintah sendiri. Maka UMNO ni ialah satu parti yang memperjuangkan kemerdekaan kita di tanah Melayu kita, dan dia yang dibuat untuk dasar kemerdekaan dulu, macam kita kata untuk sama-sama tinggi sama rendah. Jadi ada satu baiknya dulu masa 1957 tu cikgu ni dia dipanggil Encik Guru. Oh, Encik Guru. Encik Guru. Oh, kalau buat kata Encik Guru, kalau buat puan dia panggil apa? Cik puan. Cik Guru. Jadi sekarang dia tukar kepada cikgu ataupun guru. Itulah yang nak menampilkan, dia nak ajar dia penghormatan daripada yang muda kepada yang tua, kepada anak muda kepada guru. Itu dia panggil Encik Guru. Itu tahun 1957 tu dia di sekolah-sekolah pun dia panggil. Dalam kampung tu dengan cikgu ni dia panggil Encik Guru, menghormati. Jadi setelah sampai apa ni dia tukar kepada mengikut keadaan zaman lah. Dia tukar kepada
guru ataupun cikgu. Itulah kata seberangkah cerita dan seberangkah cerita. Moga anak-anak boleh ambil lah sedikit sebanyak tentang cerita ni. Sampailah kita merdeka pada hari ni, Tuan Haji 69 tahun dah. Nikmatnya tetap kita rasai dan harapkan kita lah, harapkan kita semua, harapkan Tuan Haji tu boleh ada cerita, harapkan Tuan Haji untuk masa-masa mendatang berkaitan dengan perkembangan teknologi, kesejahteraan rakyat. Bagaimana harapan kita nak tengok anak bangsa ni? Boleh Haji luahkan sikit harapan dia. Ya, terima kasih. Kita selaku mantan kita kata pentadbir kampung lah. Dia mantan Tok Mudi. Jadi Haji sangat-sangat berharaplah dengan anak murid yang sepatutnya anak-anak murid ni kena beri kerjasama yang baik kepada cikgu. Sebab cikgu lah yang mentadbir, yang membangunkan anak-anak sekolah kita. Jadi kepada cikgu dan juga kepada anak murid-murid, buatlah apa yang terbaik mengikut sejajar dengan kerajaan yang ada sekarang ini, demi kepentingan anak bangsa kita dan juga rakyat-rakyat di negara kita. Itu saja. Baiklah, terima kasih sekali lagi atas kesudian berkongsi pada hari ini. Ambil masa saat ini lebih kurang 25 minit kerana kita pun tengok suasana pun nampak panas dah tu. Jadi perkongsian yang singkat dengan harapan anak-anak boleh mempelajari sesuatu daripada kisah tokoh kampung kita iaitu Tuan Anjay Yahya bin Yaakob. Dan mudah-mudahan segala informasi yang kita boleh kita guna pakai untuk kita terus meredah nikmat merdeka pada masa akan datang. Dan sekarang ni anak-anak pada 10 tahun akan datang, kita nak tengok antara warga negara yang boleh membangunkan negara kita ke arah yang lebih baik, kerana kita berada dalam situasi aman harmoni sebuah negara yang merdeka. Jadi Tuan Haji sekali lagi terima kasih atas segala-galanya persiapan untuk kami pada hari ini lah. Daripada A to Z, daripada petang kemarin sampai kali ini. Lepas pada ni kita tinggal ke majlis, Tuan Haji kena nyipir pulak dan sebagainya dah. Jadi kita minta maaf banyak bagi pihak sekolah. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, segala yang lemah dan kurang daripada diri kami lah. Dan kasih semua anak-anak yang dikasihi, maka kita berakhirlah sudah sesi bual bicara kita tentang jejak patriotik pada hari ini untuk kemerdekaan negara yang ke-69 tahun dengan temanya Malaysia menjadi kesejahteraan dinikmati. Maka saya sudi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.